خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضوخ للخير 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 تمضي لا تهاب. منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب. رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، والقلب يهفو للثواب. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat kita berkumpul, dapat bertemu di Masjid Al-Mukhlisin, yang kita mengharapkan insya-Allah Masjid Mukhlis, ahli jemaah juga mukhlisin. Mana ahli jemaahnya orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana ikhlas inilah yang menjadi neraca timbangan qabul ataupun tidak amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama, bahawa amalan kita ini dua perkara mesti ada. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mestilah menepati dengan kehendak ataupun dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil al-ikhlasu wal mutaba'ah. Dan berdua ni adik-adik kembar, bukan kembar biasa, dia panggil kembar siam. Mana kembar siam ni kembar yang tak boleh berpisah. Kalau berpisah bermakna pincang kita punya ibadat kita. Tajuk yang kita pilih iaitulah sebagaimana yang disebut oleh para ulama, dalam manusia ini akan melalui kehidupan dia ada penyakit dan dia ada penawar. Ada amrad, ada dan ada dawa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda mengatakan, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa. Allah SWT tidak turun, tidak jadikan satu penyakit kecuali ada penyembuhnya, ada ubatnya, illa wahidan. Nabi kata satu je ubat, tak ada. Sahabat-sahabat tanya, apa dia Rasulullah ubat yang tak ada ubat tu, penyakit yang tak ada ubat? Nabi mengatakan al-haram, tua. Tua tak ada ubat. Tua tak boleh dah, nak jadi muda semula tak boleh, kecuali kita menggunakan awet muda. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba cari awet muda, biar hak tua jadi muda balik. Nak ke tak nak kita? Semangat selalu punya awet muda ni, segar. Apa benda ustaz nak bagi malam ni? Ini awet muda. Kita bukan nak jual kopi apa ni, kopi awet muda tu kacau tu belakang tu dah. Jadi awet muda ni bila? Apabila orang ni masuk dalam syurga, semua hak tua tu jadi muda balik. Itu dia panggil awet muda. Bermakna kita kena beramal, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, mencari penawar dan penyembuhnya sebelum daripada kita terjebak dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Di antara yang disebut hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi eloklah untuk nak menjaga iman kita kepada Allah Azza wa Jalla.
sebagaimana kita dalam dunia moden hari ini, dia ada vaksin ataupun suntikan yang diberi kepada orang yang baru lahir dan juga orang yang nak berjalan ke mana-mana, kena ada vaksin. Jadi iman kita ini perlu dijaga, perlu dikawal, perlu disuburkan dengan perkara-perkara yang sepatut kita lakukan. Maka di antara perkara penting yang menjadi vaksin ataupun pengawal kepada iman kita, yang pertama sekali iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah merupakan penawar syifa, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu sendiri adalah merupakan penawar. Penawar yang kedua yang menjadi benteng kepada kehidupan kita, iaitulah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang betul. Yang ketiga, ad-du'a. Kita kena kawal diri kita dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah SWT sabat, Allah Ta'ala tetapkan hati kita, teguhkan pendirian kita supaya kita tidak goyah, tidak bergoyang, iman kita mantap, keadaan kita stabil. Apa saja ujian yang datang, yang menimpa, insya-Allah kita tidak lari daripada landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara kepentingannya ilmu pengetahuan itu yang menjadi benteng kepada kita, ada beberapa perkara mengapa ahlul al-ma'asi, orang yang buat maksiat boleh berterusan dalam maksiat. Ini kita takut. Orang yang buat maksiat tidak bertaubat atau menangguhkan taubat atau memandang remeh kepada dosa yang dilakukan. Jadi di antaranya disebut dalam kitab yang saya bawa ini, iaitulah ada 7 perkara. Kita cuba lalu walaupun ringkas 7 perkara ini, kerana satu peristiwa yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dicerita oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya, kami keluar bermusafir. Dia dalam perjalanan itu seolah seorang daripada rombongan tadi kena batu, pecah kepala dia. Bila pecah kepala, tengah duk sakit lagu ni, Allah uji dia pula, tidur bermimpi pula, mimpi yang kena mandi. Jadi macam mana nak buat ni? Kepala pecah, kena mandi dia ni, mandi hadas, mandi besar, mandi junub. Dia pun tanya sahabat-sahabat dia, tak boleh ke aku tayamum je lah, mandi ni bahaya ni, kepala pecah. Jadi sahabat-sahabat dia pun tak rujuk balik kepada orang yang lebih pandai, pakai fatwa sendiri. Tak boleh, mana boleh ke tayamum, kena mandi. Apa jadi para jemaah? Faghtasala famat. Bila dia mandi, mati, kena air, mati kawan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang ada bersama susah hati, balik ke Madinah, jumpa Nabi SAW. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Kamu telah membunuh sahabat kamu dengan sebab fatwa ataupun pandangan yang silap, mengeluarkan pandangan, pendapat sendiri yang tidak bertanya kepada orang yang lebih alim, yang lebih pandai, yang lebih pakar dalam bidang masing-masing. Kata Nabi, qataluhu qatalahumullah, kamu telah membunuh sahabat kamu ini, Allah Ta'ala matikan kamu. Itu bahasa Arab, dia kata qatalahumullah, maknanya bahasa marah. Nabi kata, ala sa'aluhu iza lam ya'lamu. Kenapa kamu tak tanya kalau tak tahu? Fa innama shifa'ul 'ayy as-su'al. Ubat kepada tak tahu iaitulah bertanya. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita betapa bahayanya
kejahilan yang ada pada kita, dan kita pula berlagak pandai, tidak rujuk kepada orang yang alim dalam bidang masing-masing. Jadi kalau kita nak tanya dalam bidang fiqh, dalam bidang hukum hakam, carilah ustaz-ustaz kita yang mengaji dalam bidang tersebut. Nak tanya dalam hukum tajwid, cari ustaz-ustaz kita yang pakar dalam bidang qiraat, bidang tajwid. Dalam bidang hadis pun sama. Jadi kalau angkat borong semua orang tanya belaka, seolah-olah dia ni mufti besar negara boleh jawab semua persoalan, maka timbullah persoalan syifaul ayy. Nabi kata ubat penawar bagi segala yang tak tahu bertanya. Jadi di sinilah para jemaah sekalian, hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kata di ulama, Nabi telah menamakan al-jahlu, kejahilan, tak tahu dalam agama itu, sebagai penyakit. Apakah syifa, apakah penawar bagi penyakit kita ni? As-su'al, iaitulah bertanya. Jadi kita ini kena banyak bertanya. Tapi masalah zaman kita hari ni, di zaman fitnah di ujung jari ni, dia tanya dia jawab sendiri pun ada juga. Nah, dia tanya apa dia jawab. Ataupun dalam grup dia masing-masing mengeluarkan pandangan, mengeluarkan pendapat. Kadang-kadang pendapat yang dia keluar tu, ulama kibar, ulama besar pun tak kata macam tu, dia boleh kata. Ini penyakitnya bagi. Baik, di antara contoh 7 perkara penyakit yang ada pada diri manusia ni yang menyebabkan orang ini sukar untuk bertaubat, ataupun memandang remeh kepada dosa yang dilakukan, ataupun menangguh-nangguh bertaubat. Tuan-tuan tanda, yang pertama, salah faham terhadap konsep istighfar. Istighfar, kita tahulah Nabi SAW di antara amal yang banyak, Nabi kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar kita, sampai Nabi SAW istighfar 7 kali. Astub ilaika ya Allah, bertaubat. Ada yang merawat 70, ada yang mengatakan 100. Nabi istighfar. Dan Nabi juga SAW adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, siapa dia kata subhanallah wa bihamdi, tanda tuan-tuan, ini zikir yang paling simple, yang paling ringkas. Saya dah berjanji banyak kali dah dengan para jemaah, insya-Allah kita tidak akan bawa ajaran yang pelik yang tuan-tuan tak boleh buat. Nah, kalau saya mari bincang hari ni dengan martabat tu martabat ni, tuan-tuan seronok tak? Oh hebat, dia kata ustaz, martabat 78 dia boleh. Tapi lepas solat nanti apa yang dia boleh? Makan martabak ya boleh. Martabak tak naik juga. Jadi kita buat benda yang simple, ringkas. Nabi kata apa? Siapa dia baca setiap hari subhanallah wa bihamdi, ingat dah? Ingat dah. Yang tak ingatnya apa dah? Nak baca yang tak ingatnya. Bacaan ni lama dah ingatnya kan. Siapa dia baca subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali dia baca, dihapuskan dosanya, kesalahannya, kesalahan dosa-dosa kecil dia, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi orang yang suka buat maksiat, orang yang suka buat ini, dia kata tak apa, saya buat maksiat, aku baca hak ni 100 kali beres. Nah, ini dipanggil salah faham terhadap istighfar. Kita duk ingat, tak apalah, istighfar banyak masalah tu. Jadi kalau pergi macam ni, ia menyebabkan orang tu berani buat dosa. Buat dosa, buat pula. Setengah orang ni, tak apa, kita buat dosa banyak-banyak pun, nanti nampak banyak sikit, kita pergi Mekah kan. Sekali pergi tawaf, habis gugur dosa dia. Sedap juga dia kan. Orang, pasal tu lah ramai orang pergi umrah, ramai haji pun pergi ramai. Lepas pada balik haji, umrah tak berubah-ubah juga. Dia pergi pun tak bertudung, balik sampai Jeddah, jambu keluar balik. Ada ramai juga macam tu. Sebab bagi dia tu, dosa dia dah clear dah. Apa yang susah lagi, buat pula. Nanti tahun depan mari lagi. Ini dia panggil beberapa hadis-hadis istighfar disalahgunakan. Di antara hadis yang disalahgunakan, sampai itu kita belajar. Kita hadis ni sahih, benar, diriwayat oleh Imam Bukhari, Muslim, tetapi penggunaan salah guna hadis. Ini contoh salah guna. Di antara yang hadis yang besar tentang dosa ini, iaitulah Nabi SAW bersabda, bila seorang hamba itu berdosa,
Bila hamba tu berdosa, aznaba abdun zamban, kemudian dia berdoa, Rabbi asabtu zamban faghfirli, wahai Tuhanku, saya dah berdosa, ampunlah dosa saya. Allah ampunkan dosa dia. Tak lama lepas pada tu terjebak pula dengan dosa. Bahasa Melayu kata taubat ulu golok ni dah. Lepas taubat buat pula. Itu bahasa kita dah. Lepas taubat buat pula. Orang ni waktu dia taubat sungguh, taubat nasuha. Memang dia berazam tidak akan buat lagi. Tapi syaitan tu mari, ataupun kawan-kawan syaitan yang ada sekali dengan dia belum lepas dia. Ini bahas masalah hari ni para jemaah sekalian. Summa makasa masya-Allah. Kemudian dia duduk berapa lama? Aznaba zamban, terjebak balik dengan dosa. Dia berdoa lagi, dia taubat, Rabbi aznabtu zamban faghfirli, wahai Tuhan, aku berdosa pula, ampunkanlah dosa aku. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak lama dia berdosa lagi, dia doa lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Allah kata, hamba aku ni tahu bila dia berdosa, dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka aku ampunkan dosa. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, bermakna hadis ini galakkan supaya kita bertaubat, galakkan supaya kita berdosa, beristighfar. Yang jadi salah di sini di mana kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dosa ini, apabila mereka berpegang dengan nusus, hadis-hadis yang menyebut tentang raja. Raja ni maknanya harapan. Tak apa aku berdosa pun, Allah Ta'ala kan maha pengampun, Allah Ta'ala kan ghafurur rahim. Dia duduk baca hadis ghafur ya. Dia tak baca hadis wa innahu azabun alim, Allah Ta'ala juga ada azab yang berat, azab yang cukup dahsyat. Kita tak baca hadis ni. Jadi ini dia panggil kefahaman ini menyalahi kefahaman Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita baca serentak hadis, ayat-ayat yang menyebut tentang keampunan Allah dengan ayat ataupun hadis yang menyebut tentang at-tarhib, amaran, ancaman kepada pelaku dosa. Barulah kita seimbang. Terjebak dengan dosa, Allah malah mengampun. Berasa nak buat dosa, Allah Ta'ala punya azab yang begitu dahsyat. Jadi tak berani kita rempuh. Tapi kalau duk main hadis keampunan yang dihafal, hadis ancaman azab semua diabaikan, maka manusia ini akan duduk dalam keadaan berterusan di dalam maksiat. Sebab alasan dia Allah Ta'ala maha pengampun. Allah Ta'ala maha pengampun. Sekali kita minta istighfar, habis semua dosa aku. Itu kesalahan yang pertama di dalam masalah hadis ataupun hadis-hadis yang menyebut tentang harapan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, iaitulah beberapa jenis manusia yang terpedaya. Dia panggil dalam bahasa tasawuf dia panggil al-ghurur. Ghurur ni kita rasa terpedaya, rasa apa yang kita buat ni betul dah. Jadi di antaranya masalah sana, masalah al-irja', menggunakan mazhab al-murji'ah. Al-murji'ah ini iaitulah satu fahaman yang sesat yang telah dikritik oleh ulama Ahlus Sunnah bila mereka mengatakan saya ni beriman kepada Allah Ta'ala. Bila kita beriman, maka dosa yang dilakukan itu tidak memberi mudarat. Itu mazhab dia murji'ah. Anda ingat saya dah terang mazhab murji'ah ni beberapa kali dah di dalam siri yang lepas. Jadi bila dia ni murji'ah, kita tengok hari ni sebahagian daripada anak orang Islam suka bantu orang, suka tolong orang. Allahu Akbar, kalau tengok musim banjir baru ni, macam-macam jenis orang yang pergi bantu orang kena banjir. Nah, pergi. Kadang-kadang kita pun terkejut tengok, Masya Allah, dia mari tu, Ustaz saya nak bagi Quran. Kata dia ni nak pergi Quran macam mana ni, pakaian dia tukar dengan pakaian orang-orang bukan Islam. Ini kata ni NGO Islam ke bukan Islam? Islam. Anak orang Islam tu, dengan pakaian dia tu bertukar dengan NGO yang bukan Islam, tapi nak bagi Quran. Maknanya bagi dia apa ni, agama dia tu iaitulah bagi Quran kepada orang, bagi kain telekung. Baiklah niat dia tu,
Tapi setakat tu je. Itu dia panggil ghurur. Kita rasa kita dah buat kebajikan, tapi dari sudut amal, dari sudut pegangan beragama, dari sudut kita punya pegangan kita terhadap suruhan agama, tak jadi. Ada di kalangan mereka suka kepada orang fakir, suka pada orang miskin. Kita pun kadang-kadang rasa kagum. Ni orang-orang macam sahabat kita ni, laki-laki pun pakai yang pelik-pelik, pakai rantai lah, seluar cari, yang perempuan tak tutup aurat. Tapi kalau dia tengok makcik tua-tua ni, oi peluk selalu dia. Ustazah pun tak peluk orang tua lagu tu, tapi mari bawa ni peluk dia. Tengok. Jadi kita nampak sampai orang yang kampung tengok, orang yang ni lebih baik daripada orang-orang yang mengaji agama. Sebab kita nampak ini di antara ikhtirar. Jadi dengan kita buat baik kepada orang miskin, kita buat baik kepada orang-orang yang soleh, selalu je pergi ke kubur wali-wali contohnya, minta istighfar, minta syafaat dan sebagainya, itu perbuatan-perbuatan ghurur. Kita rasa kita dah betul dah. Saya kadang-kadang setiap bulan saya nak pergi kubur wali-wali. Tengok, pergi kubur wali, amalan yang wali ajar dia tak ikut pun. Itu masalah. Ada orang juga yang terpedaya dengan keturunan keluarga dia. Saya ni keluarga orang alim juga. Keluarga orang alim, dianya semayang pun tak kan? Keluarga orang alim. Allahu Akbar. Jadi ini dia panggil golongan yang kedua ni, orang yang terpedaya. Jadi dia rasa seolah-olah apa yang dia buat itu sudah benar, sudah tepat, yang menyebabkan mereka sukar untuk nak berubah. Mereka sukar untuk nak bertaubat daripada dosa dia, daripada kesalahan dia, daripada maksiat dia, sebab dia ingat apa yang dia buat ini dah betul. Orang pula tak tegur dia, tak tutup aurat ke, tak solat ke, pakai pakaian yang pelik-pelik ke, tak ada siapa berani tegur. Sebab mereka ni orang yang baik-baik, orang yang suka tolong orang, orang yang suka bantu. Ada juga di kalangan golongan ini yang banyak berpegang dengan ayat Quran, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Ta'ala ampun semua dosa. Apa yang pelik kita? Awak apa susah? Saya buat dosa banyak-banyak pun Tuhan Maha Pengampun. Tengok, dia tak situ. Bawalah cerita. Kan cerita ada seorang yang bantu anjing yang kehausan. Ingat? Bantu anjing. Dia kata tengok, anjing dahaga. Seorang ni bila tengok anjing, dia ambil dengan kasut dia tu, ambil buat naik air bagi anjing minum. Fasyakarallah. Anjing itu terima kasih, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dia kata bagi minum anjing pun kita dapat keampunan. Jadi pas satulah ramai juga di kalangan anak-anak kita ini pakat nak perah anjing. Hot touch dog tu tak kira hot tu kan. Ni ramai pula ni buat kumpulan pakat nak dakat anjing, sebab bagi minum anjing, air kepada anjing pun kita dapat pahala, apa lagi kalau kita dakat anjing. Ini panggil dia kepahaman-kepahaman yang silap. Maksud dia nak suruh kita buat baik kepada segala perkara. Apa benda apa yang kita baik kepada orang boleh pahala, buat baik kepada hayawan pun boleh pahala, termasuk kepada anjing. Walah anjing ni kalau kira tak ada lah bandingan dalam Quran pun anjing tu berat, dan dari sudut hukum pun orang panggil najisnya mughallazah. Tapi walaupun oleh kerana dia tu makhluk yang Allah ciptakan, yang banyak faedah-faedah yang ada pada anjing, maka buat baik kepada anjing pun ada sumbangannya, ada pahalanya. Tapi jangan melampau sangat, jangan sampai mereka pergi dakat anjing. Kalau kita baca dalam kitab tasawuf ni, cerita orang yang baru belajar ilmu tasawuf, seronok juga cerita dia ni. Jadi bila dia baca cerita, kita ni tak boleh zalim manusia, tak boleh buat kacau kepada manusia. Apa jadi? Dia nak pergi bertapa dalam gua, nak pergi zikir. Masuk dalam gua, terpijak tikus. Dia kata astagfirullah, mati dalam tikus. Macam mana nak taubat? Dia pun ambil tikus, dia gantung di tengkok dia. Dia semaya apa dengan tikus, dia zikir dengan tikus. Jadi mana nak semaya, dia bawa najis tu. Tapi jadi semangat tu lebih, sebab dia dah zalim kepada tikus, maka dia gantung tikus di tengkok dia. Ini cerita-cerita artinya yang menyebabkan kejahilan kita di dalam berinteraksi dengan nas-nas yang menggalakkan untuk kita buat baik. Akhir sekali kita terjebak dengan over ataupun melampau dalam perkara ini. Jadi ini di antara contoh ightirar ataupun kita rasa kita hebat. Kita pun duk baca hadis-hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa orang yang yang buat baik kepada orang. Contohnya, dia dengar ustaz kata siapa dia puasa pada hari Ashura, Allah ampunkan dosa setahun. Tak?
Puasa pada hari Arafah 2 tahun. Ada. Hari Ashura sekali puasa, hari Arafah sekali puasa, dah 3 tahun keampunan. Relax lah buat dosa. Baca ni tak buat apa. Sekali-sekala pula pergi solat tasbih perdana pula. Dalam solat tasbih kata kelebihan dia nya, diampunkan dosa yang lepas, dosa yang kemudian, dosa yang akan datang. Sekali solat tasbih beres belaka. Subhanallah. Selepas solat tasbih malam ni, esok duduk tempat maksiat pula. Itu saya tidak sebut tentang salah dalam masalah-masalah ini, tapi kita nak kata salah berinteraksi dengan nas-nas Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Jadi kita guna pakai untuk ni, untuk nak membenarkan tindakan kita tidak bertaubat. Itu kesalahan yang disebut orang tak mau bertaubat dengan sebab tersebut. Dipanggil ightirar. Kita rasa yang kita buat ni baik, yang kita buat ni comel. Saya ni apa masalah saya? Apa masalah saya tu letih lalu kita nak jawab tak? Orang pergi tegur dia, saudara, nampak awak tak pergi masjid ni, masjid kita ni cantik. Dia kata saya tak pergi masjid pun, di rumah saya solat, saya buat baik pada orang. Dia bangkit habis apa kebaikan dia, itu dia panggil ightirar. Terpedaya dengan rasa kita hebat. Yang ketiga, ightiraru bitahsiniz zan billah. Kita juga terpedaya dengan berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, Tuhan kata apa? Ana inda husni zanni abdi. Allah kata aku ni mengikut kebaikan sangkaan hamba aku. Jadi kalau kita sangka Allah Ta'ala ampun dosa kita, kalau kita kata Allah Ta'ala ni maha pemurah, kita sangka baik Tuhan, falyazunnu bima sya', Tuhan kata naklah kamu bersangka baik dengan aku apa yang kamu nak. Hadis ini dalam Bukhari yang sahih. Jadi bila kita baik sangka dengan Allah Azza wa Jalla, tak apa, saya dengan Tuhan baik, hati saya pun baik, jadi menyebabkan kita rasa kita ni tak ada dosa, tidak jadi masalah. Maka ini juga salah satu daripada menyebabkan manusia duduk dalam keadaan berdosa, sebab dia rasa dia betul, dia rasa dia benar, dan dia tidak jadi masalah apa-apa. Maka dalam isu ini Al-Imam Al-Hasanul Basri, tuan-tuan nampak, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, Hasan Basri kata apa? Innal mu'min, orang yang beriman, tengok, orang yang beriman ahsanaz zan bi rabbih, berbaik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah tu macam mana? Fa ahsanal amal, maka dia baik elokkan amalan dia. Bila kita berbaik sangka dengan Allah, maksudnya kita kena elokkan amalan kita. Jangan kata baik sangka tak apa, kita kan Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala maha ni, kita percaya Tuhan ni apa ni baik, tak ada apa. Lah, Hasan Basri kata orang yang berbaik sangka dengan Allah, tanda dianya dia berbaikkan amalan dia. Wa innal fajir, orang yang jahat sangka, buruk sangka dengan Allah Ta'ala, fa asa'al amal, maka dia buat amalan yang tak baik. Bagaimana kita rasa kita ni baik sangka dengan Tuhan? Para jemaah sekalian, kita tak usah duk pergi jauh-jauh. Bandingin yang sangat simple, yang sangat mudah. Sangat simple, sangat mudah. Kita duduk di rumah, ada anak kan, jadi anak kita ni buat benda yang tak baik, buat benda tak baik, tak dengar kata lah, solat pun tidak, pecah barang-barang dalam rumah, tapi dia berbaik sangka dengan mak ayah dia. Oi, mak ayah aku baik, dia akan beri semua apa yang aku nak. Betul ke sangkaan macam ni? Tak betul. Mak dia pun senyap-senyap ya, pergi tukar nama tanah lah, pergi tukar nama bangunan ke adik-adik hal lain. Hak ni kosong, tak ada apa. Tunggu aku mati ambil pusaka lah sikit, daripada langsung tak ada. Tak betul cara pembahagian. Tapi nak ceritanya, bandingan yang simpelnya, takkanlah mak ayah nak beri kepada anak yang perangai macam tu. Kita pun husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Allah Ta'ala ni pengampun dosa-dosa dia. Allah Ta'ala akan beri kepada kita keampunan. Tapi kita dah buat deraka kepada dia hari-hari. Betul ke tak betul kepahaman macam ni? Maka ini dipanggil kepahaman yang silap. Sebab apa? Hasan Basri cerita kepada kita, orang yang berbaik sangka itu, iaitulah orang yang
baik amalannya, orang yang memperbetulkan kedudukannya, barulah kita berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita baik sangka tapi kita buat benda yang orang tak suka? Itu tak mungkin berlaku. Satu cerita, Urwah Ibn Zubair, anak saudara Aisyah, dia masuk jumpa dengan mak saudara dia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun kata, kalau kamu tengok keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia sakit nak wafat, Nabi kita ni ada 6 dinar, ada di rumah dia 6 dinar ataupun 7. Nabi kata, ya Aisyah, ambil duit 6 dinar ni pergi bagi kepada semua orang. Jadi oleh kerana waktu tu waktu Nabi sedang sakit sallallahu alaihi wasallam, tengah sakit, Aisyah kata, aku sibuk, tak sempat nak pergi bagi benda tu. Sehinggalah bila Nabi sedar, pulih sekejap, dia pun tanya, ya Aisyah, ma fa'alti, apa yang kau dah buat dengan duit itu 6 dinar tu? Buat apa? Dah bagi? Nabi tanya balik. Aisyah kata, la wallahi, laqad kana syaghalani waj'ak, sibuk saya dengan kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi saya pun tak sempat nak pergi bagi. Nabi kita pegang dengan tangan dia, ma zannu nabiyullah law laqiyallahu wa hazi inda. Subhanallah. Nabi kata, apa yang kamu sangka seorang Nabi bertemu dengan Allah sedangkan di rumahnya masih ada lagi duit keuangan, tidak dibahagikan kepada orang yang sepatut dibahagikan. Subhanallah ta'ala. Jadi itu dia panggil orang yang besar, yang dia tahu kepada Allah Azza wa Jalla, dia tak mau ada hak orang yang ada di rumah dia hantar balik. Jadi kalau kita bersangka baik tapi duit orang kita ambil, hari ni bukan zakat duit orang, kadang-kadang tabur masjid punya tabur sekali. Orang lain pergi bagi derma, dia pergi cokeh tabur masjid pula dah. Subhanallah, tak jumpa benda lain aku nak tu. Kerana pengusun jenazah pun nyangkap pergi jual besi buruk, bukan besi buruk pun kan. Jadi tak ada benda lah pokok ni, pakai angkat belakang ni tak kira. Allahu Akbar. Yang itu yang ketiga, yang keempat, iaitulah kesalahan dia ni, adamut tafriqi baina husniz zan wal ghurur. Kita tak boleh nak beza di antara bersangka baik dengan Allah Ta'ala dan terpedaya dengan pandangan kita. Ini kita perhati yang ketiga ni, tak boleh nak beza di antara husnul zan dengan ghurur. Kata di ulama, orang yang bersangka baik, Allah SWT akan beri pahala kepada kita, orang Ta'ala akan beri keampunan kepada kita, maka orang ini akan terus beribadat, akan terus bertaubat, tak tangguh lagi. Bila ada salah je, taubat pada Allah Azza wa Jalla, ada salah je, istighfar, tak berhenti-henti kan. Itu dia panggil orang yang husnuzan, orang sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia taat. Tapi sebaliknya, kalaulah dia ni, dia kata dia sangka baik dengan Allah tapi buat maksiat, bila orang nasihat dengan dia, tegur, suruh apa ni, berhenti pada maksiat, dia duduk kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Takkan dia nak apa ni, nak seksa hamba dia. Kalau Tuhan seksa hamba pun tak mau beri kesan kepada apa dengan Tuhan, bukannya ada apa benda. Maka para ulama mengatakan, orang ini ghurur, orang ini orang terpedaya dengan sangkaan dia kebaikan Allah SWT itu Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala, kita salah gunakan Rahmanur Rahim. Jadi kita kena perbetulkan channel ini, berbeza di antara orang yang berbaik sangka husnuzan dengan orang yang ghurur, yang terpedaya. Jadi jangan kita jadi orang terpedaya. Contoh dianya senang je, orang yang husnuzan bersangka baik dengan Allah, orang ni akan buat ibadat banyak. Orang yang terpedaya, orang yang leka, lalai, lara ni, maknanya orang ni orang yang terpedaya dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan dia tidak bertaubat. Yang kelima, kesalahan yang kelima, iaitulah tidak membezakan di antara ar-raja, harapan, dengan al-amani, angan-angan. Ni kita bimbang hari ni. Kita duduk daripada orang yang berharap atau orang yang berangan-angan.
Orang yang berharap, tanda tuan-tuan, biar kita duduk dalam kumpulan ni, orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jangan orang berangan-angan. Nah, orang yang mengharap mesti ada 3 ciri. Orang yang berharap ada 3 ciri. Yang pertama, mahabbah, ada rasa cinta terhadap apa yang kita harapkan. Kita harap apa? Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita istighfar. Kita harap apa? Allah Ta'ala terima taubat kita, kita mesti bertaubat. Kita harap Allah Ta'ala beri kepada kita syurga, kita mesti beramal. Tinggalkan mungkar, tinggalkan maksiat, amal dulu, barulah naik taraf. Kita akan diberi taraf sebagai orang yang mengharapkan. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, dia tak mahu terlepas tawaran istimewa yang Allah janjikan. Seringkali saya ulang, duk kempen para jemaah ini, di antara yang kita kempen iaitulah melakukan solat sunat. Berapa rakaat satu hari? Ingat, 17 rakaat. Alhamdulillah. Kalau nak ambil diskaun berapa? 15. Kan dia ada diskaun sikit. 17 tu riwayat Ibnu Umar yang mengatakan apa ni, 12 rakaat rawatib, maaf, 10 rakaat rawatib itu diskaun. Riwayat Ummu Habibah 12 rakaat tambah 4 sebelum zuhur kan. Jadi itu kita harap. Orang yang mengharap, dia akan buat puasa sunatnya dengan solat sunatnya, rawatibnya, tahajud, qiyamul lail, duha. Itu solat-solat sunat yang bersifat berwaktu dan bersifat harian. Waktu sifat harian. Jadi kita bimbang, aku ni rugilah hari ni, Masya Allah, tak sempat nak ambil satu banglo dalam syurga. Yang hadis kata, siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam, kan, solat rawatib, Allah Ta'ala akan beri sebuah mahligai dalam syurga. Tiba-tiba kita rasa tak apa, terlepas dah hari ni. Jadi biar kita rasa kebimbangan nak terlepas tawaran-tawaran istimewa. Yang ketiga, orang yang mengharapkan ini, sa'yuhu fi tahsilihi, berusaha untuk mencapai. Yang pertama, sayang, cinta kepada apa yang kita nak. Yang kedua, bimbang terlepas peluang keemasan ini. Yang ketiga, berusaha. Itu nama dia orang yang berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Tapi orang yang berangan-angan, apa jadi? Cita-cita jadi, saya ni insya-Allah mati dalam syurga ni, nak duduk sekali dengan Nabi. Nah, pasal itulah doa kita ni kadang-kadang kita rasa takut doa, ya Allah, masuklah aku dalam syurga, duduk sekali dengan Nabi-Nabi. Kita selawat pun tak, semaya sunat pun tidak, ikut sunnah Nabi ajar pun tidak, tapi nak duduk sekali dengan Nabi dalam syurga. Itu dia panggil angan-angan. Itu perbezaan. Berbeza di antara angan-angan dengan harapan. Orang harap 3 syarat tadi. Orang berangan-angan nak saja buat dah. Macam kita duduk berangan-angan lah, saya ni berasa nak buat kebun ni, tapi tanah tak beli lagi, kebun nak buat dah, ataupun tanah dah ada dah, cangkurnya tak lagi. Ini itu panggil angan-angan. Tapi orang bercita-cita, dia pergi buat, pergi apa ni, tanam, masalah tumbuh tak tumbuh itu cerita lain, tapi dah ada usaha. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh At-Tirmizi, Nabi kata, man khafa adlaja, siapa dia takut, dia akan terus berjalan. Wa man adlaja malagal manzil, siapa dia terus berjalan, insya-Allah akan sampai ke destinasi. Kita hari ni takut tak pergi, jalan dah. Nabi kata, ala inna sal'atallahi ghaliyah, ingatlah barang-barang Tuhan ini mahal. Ala inna sal'atallahil jannah, barang yang Tuhan nak beri kepada kita syurga. Jadi syurga ni bukan satu benda yang kecil, satu benda yang besar. Jadi satu riwayat cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi kita baca ayat, tuan-tuan tanda ayat, ayat surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, musyfiq, bimbang dia. Walladzina hum biayati rabbihim mu'minun, orang-orang yang dengan ayat-ayat Tuhan itu beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang yang tidak melakukan amalan syirik. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, orang-orang yang buat amalan
kemudian hatinya takut. Buat amal tapi takut. Ini panggil orang yang mengharapkan. Solat dah kita, alhamdulillah solat. Puasa. Zakat dah. Pergi haji sudah. Tutup aurat dah. Taat kepada ibu bapa sudah. Tapi walaupun semua benda yang kita buat, wajilatun, hati bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut Tuhan tak terima, bimbang takut kita buat tak sempurna, bimbang takut kita buat tak kena. Ketika itu Nabi SAW ditanya oleh Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, adakah orang yang bimbang tadi, ahumul ladina yashrubuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun, adakah orang tu orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang mencuri, hati mereka takut? Nabi kata, la ya ibnat as-siddiq, bukan anak perempuan Abu Bakar, kata Nabi SAW, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, orang yang bimbang tadi iaitulah orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah, yakhafuna la yataqabbalu minhum, mereka bimbang Allah Ta'ala tidak terima. Ini bimbang takut tak terima. Barulah dia panggil orang yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salat. Jadi bila Nabi baca walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajinah, orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan tapi hatinya gemetar. Jadi bila Aisyah tanya, adakah yang gemetar tadi orang yang buat dosa, berzina, mencuri? Nabi kata, la. Mereka iaitulah orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang sedekah, wa yakhafun alla yutaqabbalu min, tapi mereka bimbang Allah Ta'ala tak terima. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang yang bersegera pergi kepada kebajikan. Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana harapan mereka, bagaimana keadaan mereka. Di antara yang disebut ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, wadittu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min. Aku berharap sangatlah kalau aku ni rambut yang duduk di tubuh seorang mukmin yang beribadat kepada Allah Taala nak tumpang masuk syurga sekali dengan dia. Allahu Akbar. Jadi orang terpedaya dah, over confident dia panggil. Saya ni orang baik, saya ni orang, Allahu Akbar.
Pagi-pagi orang duk tengok Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia. Abu Bakar kata apa? Hadzal ladzi awradani. Ala inilah yang telah menghumbang aku ke dalam ke dalam dosa dan maksiat. Wa kana yabsi katsiran. Dan Sayyidina Abu Bakar banyak sekali menangis takut pada Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia baca surah At-Tur. Surah At-Tur, tuan-tuan boleh baca surah ini dalam solat malam kita nanti insya-Allah. Ambil surah At-Tur, Umar baca ayat ni satu je. Inna azab rabbika lawaqi'. Azab Tuhan memang berlaku. Dia ulang ayat ni, wa baka washtadda bukauhu. Umar menangis dengan tangisan yang begitu kuat hatta marid, sehingga sakit. Satu ayat, inna azab rabbika lawaqi'. Azab Tuhan kamu itu cukup dahsyat. Berhenti sampai peringkat sakit dia kerana bimbang, takut pada azab Allah Azza wa Jalla. Uthman radhiyallahu anhu bila pergi tepi kubur, Uthman menangis sampai basah janggut. Orang kata, Uthman, kamu duk ceramah, duk cerita syurga neraka, kamu tak menangis. Bila sampai di tepi kubur, kenapa kamu menangis? Uthman kata apa? Aku dengar Nabi kita bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur ini pintu masuk ke akhirat. Kubur pintu masuk ke akhirat. Aku sekarang ni duduk di antara syurga dengan neraka. Aku sekarang duduk di antara syurga dengan neraka. La adri ila ayyatuhuma yu'maru bi. Aku tak tahu Allah Ta'ala nak hantar aku ke syurga atau neraka. Bakar Sayyidina Uthman menangis. Jadi kita hari ni macam-macam buat atas kubur dah. Nak pergi pasang kaset atas kubur lah, nak pergi macam benda atas kubur, jadi buat pelik-pelik kubur dengan batu marmar, dengan apa. Sedangkan dalam kitab fiqh kita, mazhab Syafi'i, jelas melarang benda tu, sebab kubur bukan tempat pesta, kubur untuk nak mengingatkan kematian. Kalau kita baca sahabat-sahabat semuanya pergi ke kubur, apa dia jadi? Menangis. Kubur ni tempat tangisan. Sayyidina Uthman menangis sampai saya. Uthman kata, aku tak tahu Tuhan nak hantar aku ke syurga atau ke neraka. Allahu Akbar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana yashtaddu khauf min isnain. Dia kata Ali ni sangat takut daripada dua. Ali kata, aku bimbang dua perkara. Ali kata, tulul amal wa ittiba'ul hawa. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan dan ikut hawa nafsu. Bila panjang angan-angan, apa dia punya efek dia, apa punya kesan dia? Yansal akhirat, terlupa ke akhirat. Kita duk mikir ni, kadang-kadang saya rasa tengok orang tua-tua dah pencen, baru sudah pencen, oh saya ni ustaz semangat lagi ni. Semangat apa lagi? Nak buka restoran lah, nak pergi buka kebun lah. Kalau nak menanam sayur belakang rumah, buat keluar peluh tu tak ada masalah. Tapi kalau baru nak pergi buka kebun, saya kata berat dah. Baik buka Quran, tadabbur Quran biar faham betul-betul. Kalau kita mati dalam keadaan pejam mata rapat, kita boleh baca Quran, kita boleh tadabbur Al-Quran. Ini baru nak buka, tak salah, tapi sudah terlanjut masa. Ini apa lagi kalau lah kerajaan tambah lagi umur pencen lagi 2-3 tahun lagi, buat nanya betul. Nah, walaupun saya tak kerja kerajaan, saya tak setuju menambahkan umur supaya orang tua tu kerja lagi. Beri peluang mereka ibadat. Hak 55 tahun dulu cukup cantik dah tu. Ada peluang lagi kita nak belajar, kita nak nak mengaji, nak masuk kelas Al-Quran pagi-pagi. Ini duk sibuk dengan berabat dengan jam, buat apa lagi? Saya tak tangguh rasa kerajaan. Ceritanya cukup dah dengan umur yang kita ada ni untuk beribadat. Ali kata, tulul amal yansal akhirah. Panjang angan-angan, terlupa ke akhirat. Wattiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu, kita menyekat daripada menerima kebenaran. Hari ni kita banyak dapat maklumat. Bila kita baca hadis Nabi SAW, baca penjelasan-penjelasan, kita tahu benda tu betul. Nabi kenapa tak nak ikut? Ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu kita. Tak boleh, saya dah lama dah lagu ni, macam mana ni? Macam-macam. Allahu Akbar. Banyaklah kalau kita baca kata-kata seorang sahabat-sahabat yang besar ini, semuanya menceritakan kepada kita, memberi motivasi kepada kita betapa kita sangat perlu kepada kehidupan kita ni. Jangan terlupa kepada kehidupan yang sebenar di akhirat nanti. Sebab bezakanlah di antara raja, harapan dan angan-angan. Yang keenam, al-khata'u fi fahmi afwillah. Salah kita juga kerana salah faham tentang
afu. Allah Ta'ala itu bersifat dengan afu, pemaaf ataupun pengampun. Allahu Akbar. Ramai di kalangan manusia yang tidak faham, mereka berpegang dengan rahmat Allah Ta'ala dan kemurahan Allah, yang menyebabkan mereka mengetepikan, membelakangkan arahan dan suruhan Allah Ta'ala, melupa kepada azab dan seksa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kata Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama ahli qulub ataupun ahli tasawuf, dia kata apa? Raja'uka li rahmatin. Tanda kata-kata ini menarik. Raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu minal khuzlani wal hum. Allahu Akbar. Kamu mengharapkan rahmat, kasih sayang, kebaikan orang yang kamu tak taat pada dia. Kita tak taat tapi kita harap kebaikan. Tak apa, aku deraka mak aku, dia mak saya kan. Betul. Kata di Ma'ruf, minal khuzlani wal humuk. Tanda seorang itu tertinggal dan kebodohan. Tak cerdik orang lagu tu. Nak rahmat Tuhan tapi berderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Qila lil Hasan, orang pergi tanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, araka tawilul buka. Tuan Syekh Hasan, kami tengok tuan ni panjang sangat menangis ni, kenapa? Faqal akhafu an yatrahani wala yubali. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, aku bimbang Allah Ta'ala biar aku begitu saja, tak ada rahmat, tak ada kasih sayang, tak ada kasihan belas. Orang yang sudah cukup dengan dengan ibadahnya, dengan hati yang baiknya, dengan ilmunya, kepahaman yang benar, tapi masih lagi menggunakan perkataan-perkataan sedemikian yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu ini. Yang terakhir ataupun yang ketujuh di dalam perjalanan kita ini, iaitulah kesalahan kita dalam melebihkan yang segera, meninggalkan yang kekal. Dia panggil lebihkan hak dunia ni, kita lebihkan tapi kita terlupa kepada akhirat. Hadis Nabi SAW, Nabi kita kata, inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Ta'ala beri habuan dunia ini kepada orang yang dia sayang dan orang yang dia tak sayang. Dua-dua dapat. Bahkan orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala nampak lagi kaya dia, lagi hebat dia daripada orang yang baik-baik. Orang yang baik ni susah nak dapat. Nak dapat macam mana? Tanya hak tu haram, rasuah haram, riba haram, jadi banyak tersekat kita. Orang yang tak baik ni halal belaka bagi dia. Nah, bagi asalkan boleh. Itu syarat dia nya, mazhab dia nya kira boleh jadi. Jadi Allah Ta'ala beri dunia ni kepada orang yang dia suka, orang tak suka. Jangan salah buat. Ada setengah orang kata, kalau Tuhan tak sayang kau orang ni, takkan dia beri kesenangan. Tak. Itu dalam kaedah dia panggil istidraj. Dalam kaedah dia panggil istidraj. Jadi termasuk dalam salah satu daripada dosa besar yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, iaitulah kita rasa al-amnu min makrillah, rasa aman daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bila kita senang, makin banyak kita menega, makin banyak kita ambil riba, makin tinggi darjat kita rasa Tuhan makin sayang kepada kita. Tak syarat. Tuhan beri dunia ni kepada ada, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah Ta'ala tidak beri iman itu kecuali orang yang dia sayang. Jadi kita berusahalah pada jemaah sekalian. Jadi orang yang terpengaruh dengan dunia ni, dia kata ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Dunia ni kita dapat selalu, tapi beri ke akhirat tertangguh. Tertangguh ke tidak? Berapa banyak dah sumbangan kita untuk akhirat? Kita buat masjid, masuk dalam tabung derma tu, berapa banyak dah kita bagi, kan? Tak dapat apa pulangan pun. Jadi hak dunia kalau kita beli, nampak selalu. Kalau kita beri benda-benda hak dunia, kita akan dapat, tapi hak akhirat kita tidak dapat. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara 7 perkara kesalahan kita dalam berinteraksi dengan nas, dengan nusus yang menyebut tentang keampunan Allah, yang menyebut tentang Allah Ta'ala tu bersifat dengan Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala bersifat dengan menerima taubat, Allah Ta'ala nak beri syurga kepada hamba-hamba dia, Allah Ta'ala suruh kita bersangka baik dengan dia. Tapi kalau disalah artikan, disalah gunakan
perkara-perkara yang tersebut menyebabkan kita akan duduk dalam keadaan kelompok yang tersasar daripada jalan yang benar. Sebab apa? Sebab kita tidak mendapat ilmu yang tepat, kita tidak mendapat pelajaran yang benar daripada ilmu yang sepatutnya kita pelajari. Maka para jemaah sekalian, apa yang kita sebut di sini salah satu daripada orang panggil vaksin tadi, Quran. Sekali lagi saya ulang, yang pertama Quranul Karim mesti kita kena belajar. Yang kedua, mencari ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang betul. Jadi hari ini alhamdulillah, bila suasana masyarakat suka berbincang, yang kita nak baca ni, kita nak amal ni, ada hadis ke tidak, itu cantik. Jangan pula duk marah, cara ke hadis ni lama dah orang buat. Tak, tidak semesti lama tu betul. Yang betul tu yang ada ma qala Allah wa qala Rasul. Yang betul tu apa yang kita mari daripada Quran, mari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang betul. Dengan huraian para ulama yang muktabar, itu. Jangan kita hurai sendiri pula. Kalau kita ambil Quran hadis kita pergi hurai sendiri, yang kitanya tak tahu ngaji pun tak tidak, jadi masalah. Saya tengok hari ni mufti-mufti segera ni banyak sekali. Dah. Mufti dalam dipanggil mufti WhatsApp. Dalam grup dia rajin menulis, apa je timbul isu, dia ulas lalu. Tak tahu ambil mana. Pakai dia panggil copy paste dah. Koyok tepek. Koyok sana tepek sini. Tak tahu hak betul tak betul. Duk saya bahas hadis palsu lah. Duk saya bahas cerita-cerita yang tak betul. Macam-macam cerita. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita belajar dengan ilmu yang mari daripada kitab-kitab yang muktabar, ma qala Allah wa qala Rasul. Yang ketiga, untuk mendapat kedudukan yang baik ini, banyaklah berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Nabi kita banyak ajar kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, iaitulah tetapkan hati di atas landasan yang engkau redai, iaitulah di atas dasar iman dan Islam. Alhamdulillah. Itu sajalah ringkasan kita pada tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.